Dah tempatnya. Cantik tak cantik berapa? Cantik. Cantik. Ni memang famous lah kat Sarawak. Dia orang laju pada kita. Aku sudah bawa ni ya, Bil. Hello everybody, welcome to FNC. Okay, sekarang day 2, okay? Hari yang kedua untuk trip ke Sarawak ini. Hari ni nampak saya nampak handsome hari ni. Kenapa? Warna apa tu? Sebab ni lilac. Okay? LILECVE. Okay? Ejaan dia. Kita ada event. Sekolah mana? Lepas ni kita akan pergilah ke event ni. Dia daripada homestay ni ke tempat event tu. Daripada sini ke sana dalam berapa dia? 5 minit gitu je. Dekat je. Okay? Belakang saya ni adalah sungai besar Sarawak. Sekejap lagi kita akan try mancing. Okay? Bukan dah ke semalam kumpau. Okay, sekarang saya pun dah lapar. Budak-budak ni dah lapar. Oh, satu lagi berita yang menduka ceritakan. Muzik sedih sikit. Seorang daripada ahli kita, iaitu Atuk, ataupun nama sebenarnya Faris, telah dimasukkan ke dalam wad semalam. Sebab dia diserang asma. Jadi kita sama-samalah doakan dia supaya cepat sembuh. Boleh pergi dinner malam ni. Boleh kita sama-sama teruskan trip ni, okay? InsyaAllah lepas Zuhur dia kembali balik ke dalam kumpulan kita, okay? Jom kita pergi ke event. Event tempat dia tak adalah macam grand sangat, tapi okey lah, boleh-boleh lah. Macam grand final tu. Memang manis lah. Duduk. Sekejap. Masuk lagi tu. Belum. Macam mana rasa berkenan? Atas kesudian hadir dan memeriahkan majlis kita pada pagi yang penuh keberkatan ini. Dia juga makan. Pergi ke dusun memetik pengalaman itu? kelapa muda, si kelapa Pengalaman apa? dari disusun Pengalaman dijamin. panjang usia bersua. Saya masuk Sekian dulu dah hospital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke negari. Baru selesai. Okay, kita baru lepas habis event tadi. Event dia start lambat sikit tapi cepat je lah habis. Rasa dalam 2 jam ni tu. Memang kejap je lah kalau sebab kalau kahwin kat Sarawak ni memang kejap je. Dia nak cepat habis. Sebab aktiviti seterusnya tu yang mahal. Apa aktiviti seterusnya? Okay. Tadi makanan dia ada ayam kurma. Ayam kurma, daging hitam. Nasi pelangi. Nasi Aku minat daging ni tu. nasi minyak tu kan, nasi minyak. Dia sedap kan? Ada sayur sikit. Dapat good beef dia cantik lah. Ya, dia tak ada mau pusat tu. Good beef. Good beef lain eh? Goodies tu macam budak-budak. Oh, do give. Dog Do give dia cantik ke ah. Dia bagi kopiah. Okay, sekarang kita nak pergi balik homestay jap. Okay, balik lah. Balik homestay jap. Kejap je, okay? Ya. Pastikan sekejap. Ya. Dah ada. Lepas tu seterusnya kita akan ke mana? Okey, update sekarang pukul 12.46. 12. Kedua agak kedua. Jadi sekarang ni kita berada kat homestay. Kita nak buat apa ni? Nak buat apa kita sedang bersiap sebenarnya. Bukan kita sebenarnya, Arik tunggu dia. Hari kalau dah berak memang 3 bulan boleh betah ni. Dah penyem saya weh. Lepas ni kita nak kena lepas ni. Lepas ni kita akan merompak hospital. Kita akan culik seorang Faris. hamba Faris. Bawa dia keluar
Lepas tu Hantar dia balik. Lepas tu kita akan pergi beli apa? pergi beli McD. Soya. Yeah, handsome. Awak Saya macam gelap. kepada sesiapa yang bernama Aiman, Abah ke hijau. Okay, sekarang kita dekat hospital. Tengah mencari ward atuk. Tadi kita orang nak pergi dekat arah Selapan. Cari-cari nama tak ada. Lepas tu pergi dekat kecemasan sana. Nak cari nama atuk juga. Rupanya tak ada kat sana. Sekarang ni kita dekat kaunter 8. Nak tengok atuk dekat ward yang mana. Okay. Nanti kalau kita dah jumpa atuk, kita update boleh ya. Sup. Kita masih kat Wat dan tak ketemu. Tak kelihatan. Faris Nazmi. Tidak kelihatan. Rasanya phone dia mati dah tu, dah tak ada bateri. Rasanya dia jumpa kita tapi dia nyorok bawah katil. Kita pun susah nak contact Albab. Dia apa pun semoga Allah mudahkan. Kita jumpa nanti. Ya, akan. Okay, kita dah jumpa atuk. Dia tadi dekat ward merah. Sekarang dah pindah dekat yellow sebab dia semakin pulih. Dia dah nak discharge. Kita kembali balik berpasukan. Tadi awal-awal jumpa dia nak air. Lepas tu dia minta power bank. Tu. Ayah. Lepas tu kali ni dia minta roti pula untuk makan malam. Tapi nampak dia semakin sembuh lah. Harapnya esok dia join kita untuk mencari gadis, okey? Sekarang kita nak pergi. Nantikan selepas ini. Ya. Okay, kita dah sampai dekat kedai mancing, okey? Sebab kita semalam dah cuba mancing tapi kumpau. Kali ni kita nak betul-betul yang profesional punya. Inilah kedai dah. Okey. Kita nak beli apa lepas ni? Jom tengok. Pergi memancing berhari-hari, cerita ikan tak henti-henti. Rupanya kumpau saja yang lebih, masa memancing tiada. Okay, tadi kita dah beli barang-barang untuk mancing sikit. Sekarang kita nak beli umpan. Umpan kita nak beli yang mentah. Jadi kita pergi supermarket, okay? Jom. Okay, kita dah sampai dekat homestay lepas kita membeli barang-barang mancing tadi. Jadi, inilah dah pasang. Lepas ni kita akan to the sungai, okay? Tengah saya tak nampak. Ni legend mancing lah, legend mancing. Jangan risau lah guys. Apakah binatang yang kita akan dapat selepas ini? Nantikanlah. Saya harap akan dapat ikan toman, malbokarana, zimbalamateke dan Temesa patalaka. Apakah benda Semua tu? binatang tu akan ada dalam genggaman ini. Jumpa sekejap lagi. Baru keluar dari homestay, sekarang nak pergi dinner. Dinner rumah Abang Ipa. Okay? Kita ada dinner ramai-ramai sana. Sekarang baru lepas azan Isyak. Jadi jom kita teruskan perjalanan untuk dinner. Ada makan apa sana? Dengar-dengar ada lobster. Betul ke? Okey, jom tengok. Okey, tadi kita baru lepas makan dinner dekat rumah Abang Ipa tadi. Dan ada menu, ada macam ambuyat lah. Lepas tu ada nasi putih, ada ayam goreng, lepas tu ada pangson nama. Tak silap pangson lah menu tu. Macam-macam lah, ada sate lah. Lepas tu ada kuih-kuih. Lepas tu air bandung yang less sugar. Tak sugar, okay? Jaga hati. Okay, lepas tu kita tengok ni. sedap. Bandung sedap. Okay. Sekarang kita nak pergi cari makanan untuk kawan kita sana. Okay? Doakan supaya dia boleh discharge malam ni. Sup. Okay, sekarang kita dah sampai ke hospital. Alhamdulillah. Dah lepas parking tadi. Sekarang nak menuju ke ward. Nak bagi tahu ward berapa? Nanti Kita bawa makanan. nak bagi tahu ward berapa? Betul. Ward 9. What do you want to do? Lepas tu dia punya katil nombor berapa tadi? Apa ni? 26A tak silap. Katil. 9. Siapa apa ke? Tapi dia tahu kat mana sebab dia dah masuk tadi. Tak, dia tukar lah. Kan dekat dalam group tadi. Sorry. La ilaha illallah. Sorry.
Okay, apa-apa pun kalau dah jumpa nanti kita update balik, okay? Okay. Zoom. Yo, what's up my man? Sebelum tu nak minta maaf dulu sebab video ni dia punya audio rosak sikit. Jadi yang ni kita orang baru lepas melawat atuk, hantarkan makanan. Jadi tengok keadaan dia makin pulih lah, makin sihat. Tak adalah teruk sangat. Harapnya esok boleh discharge. Jadi hari ni aktiviti kita pergi event kahwin pagi tadi. Lepas tu pergi cari uat atuk. Lepas tu pergi cari kedai mancing, nak beli-beli barang mancing sikit. Okay, lepas tu malam pergi dinner. Lepas dinner tu kita pergi melawat atuk sekali lagi. Okay, nak tengok apa akan jadi. Esok atuk boleh discharge ataupun tidak. Kita tengok part yang ketiga. Okay, everybody. Oh my man.